Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menentu di hati. Nama diberi Siti Hajah binti Abdullah. Saya daripada SEM 1 kelas 1 CWF Pengurusan Perniagaan. Saya bersekolah di Kolej Vokasional Datuk Seri Muhammad Zain Alor Gajah Melaka dengan kod sekolah saya MHA 0001. Pada hari ini saya akan mempersembahkan bicara buku bagi sebuah novel yang bertajuk Jangan Kacau Aku Boleh Tak, karya daripada karya Aidil Ghazali dan diterbitkan oleh Imal Publication pada tahun 2024. Novel ini juga mempunyai 346 halaman muka surat dan novel ini juga mudah didapati di mana-mana kedai buku ataupun secara dalam talian. Marilah kita bersama-sama menghayati dan mendalami cerita tersebut dengan lebih dekat. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja lelaki yang bernama Ehsan. Ia seorang pendiam dan suka menyendiri. Dia sering menjauhkan diri daripada orang lain kerana ia pernah mengalami kisah kehidupan yang pahit dan amat perit apabila bersama arwah ibunya dahulu. Disebabkan itu, Ehsan tidak suka diganggu dan lebih selesa hidup bersendirian. Namun begitu, kehidupan Ehsan mula berubah apabila bertemu seorang gadis yang bernama Dahlia. Dahlia seorang gadis yang ceria, berani dan prihatin terhadap orang lain. Walaupun pada mulanya Ehsan tidak suka dengan Dahlia dan bersikap dingin, Dahlia tetap cuba merapatkan silaturahim untuk membina hubungan persahabatan yang baik dengannya. Sikap Dahlia yang sabar dan tidak mudah mengalah menyebabkan dia terus memberi sokongan dan kata-kata semangat kepada Ehsan. Dengan cara keprihatinan dan persahabatan yang ikhlas daripada Dahlia, Ehsan perlahan-lahan mula membuka hati untuk belajar mempercayai terhadap orang lain. Kesimpulan daripada novel ini ialah merupakan sebuah novel yang memberi banyak pengajaran dan nilai-nilai mulia tentang kehidupan yang boleh kita pelajari. Antaranya nilai persahabatan, kesabaran dan saling menghormati antara satu sama lain. Dengan itu, maka akhir sahaja bicara buku daripada saya. Sekian, terima kasih. You,